Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti yang dijanjikan, saya akan berkongsi sedikit buah fikiran yang merupakan analisis kritis terhadap buku karya agung Islam and Secularism, akhir tangan Profesor Diraja Terpuji Syed Muhammad Nagib Alatas. Ia merupakan percubaan saya untuk membuat satu analisis kritis terhadap karya tersebut. Persembahan saya ini saya bagikan kepada 3 bahagian kerana ia agak panjang. Jadi sesi kali ini adalah bahagian pertama. Pendahuluan. Suatu pembacaan kritis terhadap Islam and Secularism karya Syed Muhammad Nagib Alatas menuntut penempatannya secara serentak dalam kerangka sejarah, falsafah dan metodologi. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1978 di bawah naungan ABIM dan kemudiannya dikembangkan melalui ISTAK. Karya ini lahir pada saat genting dalam sejarah intelektual umat Islam. Ia muncul seiring kebangkitan Islam dekad 1970-an, pencarian identiti pasca kolonial dalam masyarakat Muslim, serta perdebatan hangat tentang kemodenan, sekularisasi dan pembentukan ilmu. Walaupun sering dibaca sebagai kritik metafizik yang bersifat abadi terhadap sekularisme, penelitian yang lebih mendalam memperlihatkan bahawa teks ini merupakan intervensi kontekstual yang dibentuk oleh kegelisahan epistemik zamannya. Esei ini meneliti 5 isu utama. Pertama, rasionalisasi agama dalam era moden. Kedua, peminjaman dan pengolahan konsep sekularisme secara kontekstual. Ketiga, falsafah bahasa dan semantik Qurani al-atas. Keempat, ketegangan epistemologi dalam penjujukan Islam vis-a-vis ataupun lawan sekularisme. Dan kelima, sejauh mana era pasca normal kini telah melampaui kerangka dikotomi tersebut. Bagi pembentangan kali ini, saya akan merujuk hanya kepada poin pertama, rasionalisasi agama dalam era pasca moden, serta peminjaman dan pengolahan konsep sekularisme secara kontekstual. Bahagian-bahagian lain akan saya bentangkan pada sesi podcast yang lain, insya-Allah. Rasionalisasi agama dalam konteks kemodenan. Islam dan sekularisme karya Syed Muhammad Nagib Alatas perlu difahami dalam konteks sejarah intelektual yang lebih luas, iaitu tuntutan kemodenan untuk menjadikan agama sesuatu yang dapat dijelaskan, dipertahankan dan disistematikkan secara rasional. Sejak zaman pencerahan di Eropah, agama secara beransur-ansur diletakkan dalam kategori kepercayaan pribadi yang terpisah daripada ruang rasionaliti awam. Rasionaliti moden yang dibentuk oleh sains empirikal dan falsafah kritis menuntut bahawa sesuatu kebenaran hanya sah apabila dapat diuji, dihuraikan dan dipertanggungjawabkan dalam kerangka metodologi tertentu. Dalam keadaan ini, agama tidak lagi diterima sebagai sumber kebenaran awam yang dominan.
tetapi sebagai pilihan moral individu dalam masyarakat plural. Ahli sosiologi seperti Max Weber menanggapi proses pemodenan sebagai penyahpesonaan dunia, disenchantment of the world, iaitu penggantian pandangan kosmologi sakral dengan penjelasan rasional dan sistematik serta birokratik. Dunia tidak lagi dibaca sebagai ruang yang dipenuhi makna metafizik, tetapi sebagai sistem yang boleh dianalisis melalui hukum sebab akibat. Sementara itu, Peter L. Berger pada awalnya meramalkan bahawa sekularisasi merupakan natijah tidak terelakkan daripada pluralisasi sosial dan diferensiasi institusi. Walaupun Berger kemudian menilai semula tesis tersebut dan mengakui kebangkitan semula agama dalam pelbagai konteks, kerangka awal beliau tetap mencerminkan keyakinan moden bahawa agama akan berundur ke ruang peribadi apabila masyarakat semakin rasional dan kompleks. Dalam dunia Islam, proses rasionalisasi ini tidak berlaku secara organik seperti di Eropah, tetapi dipercepat dan diperantarakan oleh kolonialisme. Kuasa kolonial memperkenalkan sistem pendidikan, birokrasi dan perundangan yang berasaskan epistemologi barat. Institusi-institusi ini bukan saja mengubah struktur politik dan ekonomi, tetapi turut memindahkan cara berfikir dan kategori konseptual yang asing daripada tradisi Islam. Ilmu agama mula dipisahkan daripada ilmu dunia. Undang-undang syariah disempitkan kepada ranah kekeluargaan dan bahasa agama sendiri diterjemahkan ke dalam istilah yang dipengaruhi oleh kategori moden seperti religion, state and law. Rasionalisasi agama dalam konteks ini bukan sekadar usaha intelektual, tapi suatu transformasi struktur makna yang mendalam. Intervensi al-atas harus dilihat sebagai suatu respon terhadap keterputusan epistemik tersebut. Beliau tidak sekadar mempertahankan agama daripada serangan sekularisme, tetapi berusaha mengembalikan struktur konseptual Islam kepada asas ontologi dan epistemologinya sendiri. Bersama tokoh sezaman seperti Ismail Faruqi yang mempelopori Islamization of knowledge, Al-Atas berhujah bahawa sekularisasi bukan fenomena neutral atau universal, tapi suatu program falsafah yang berakar dalam sejarah Kristian Barat. Dalam analisisnya, sekularisme muncul daripada pengalaman secara khusus, iaitu pertentangan antara gereja dan negara, reformasi Protestan dan kebangkitan rasionalisme humanistik yang tidak mempunyai padanan langsung dalam sejarah Islam. Oleh itu, Al-Atas mentafsir sekularisme sebagai konstruksi metafizik yang asing daripada struktur ontologi Islam. Dalam tradisi Islam, konsep din tidak terhad kepada agama dalam erti moden yang sempit, tetapi merangkumi keseluruhan cara hidup yang menyatukan aspek spiritual, moral dan sosial. Pemisahan antara sakral dan profane yang menjadi asas sekularisme, menurut beliau, merupakan hasil sejarah teologi barat dan bukan ciri sejagat pengalaman manusia. Dengan mendedahkan genealogi, konsep seperti secularization dan secularism, Al-Atas cuba menunjukkan bahawa istilah-istilah tersebut syarat dengan andaian metafizik tertentu yang tidak boleh diterima begitu saja dalam kerangka Islam. Namun demikian,
Paradoks yang menarik ialah bahawa karya ini sendiri menampilkan bentuk rasionalisasi agama yang moden. Maaf. Al-Atas tidak berhujah semata-mata melalui otoriti teks wahyu atau tradisi ulama klasik. Sebaliknya, beliau melakukan analisis historis dan semantik yang teliti terhadap istilah-istilah Barat, mengkaji perkembangan maknanya dalam sejarah intelektual Eropah dan membina hujah secara sistematik dalam bahasa akademik moden. Pendekatan ini menunjukkan bahawa beliau turut beroperasi dalam medan diskursif yang dibentuk oleh kemodenan. Dengan kata lain, untuk menolak sekularisme sebagai projek falsafah Barat, beliau perlu menggunakan instrumen analisis yang diiktiraf dalam tradisi rasional moden. Di sini pandangan Talal Asad menjadi relevan. Asad berhujah bahawa kemodenan telah mentakrifkan agama sebagai objek diskursif yang perlu dipertahankan dalam kerangka rasionaliti tertentu. Agama tidak lagi difahami sebagai struktur kehidupan yang menyeluruh, tetapi sebagai sistem kepercayaan yang boleh dibandingkan, dianalisis dan diperdebatkan. Dalam konteks ini, usaha mempertahankan Islam daripada sekularisme tidak dapat mengelakkan penggunaan kategori dan bahasa yang dibentuk oleh wacana moden itu sendiri. Maka Islam and secularism boleh dilihat sebagai produk dialektik kemodenan. Ia menentang sekularisme tetapi pada masa yang sama menggunakan metodologi rasional yang menjadi ciri zaman tersebut. Dialektik ini tidak semestinya melemahkan hujah Al-Atas. Sebaliknya, ia memperlihatkan kesedaran reflektif beliau terhadap medan intelektual yang dihadapinya. Rasionalisasi agama dalam karya tersebut bukan bertujuan untuk mereduksikan agama kepada rasionaliti semata-mata, tetapi untuk menunjukkan bahawa Islam mempunyai struktur rasionaliti yang tersendiri. Dengan menegaskan konsep-konsep seperti adab, ilmu dan hikmah, Al-Atas cuba mengembalikan rasionaliti kepada rangka metafizik yang berakar dalam wahyu. Rasionaliti tidak ditolak tetapi disusun semula dalam hierarki ontologi yang mengiktiraf dimensi transenden. Dalam erti kata ini, rasionalisasi agama dalam konteks kemodenan mempunyai dua wajah. Di satu pihak, ia boleh menjadi alat sekularisasi yang memisahkan agama daripada ruang awam dan mereduksikannya kepada pilihan individu. Di pihak lain, ia boleh memberi instrumen kritis untuk menilai dan membetulkan andaian metafizik moden yang tersembunyi. Islam and secularism berdiri di persimpangan ini. Ia menerima keperluan untuk berhujah secara sistematik dan rasional, tetapi menolak kerangka sekular yang memisahkan rasionaliti daripada wahyu. Rumusannya, rasionalisasi agama dalam konteks kemodenan bukan fenomena tunggal atau linear. Ia merupakan medan pertembungan antara pelbagai tradisi epistemologi. Karya Al-Atas memperlihatkan bahawa respon Islam terhadap sekularisme tidak boleh bersifat apologetik semata-mata, tetapi mesti melibatkan analisis konseptual yang mendalam terhadap akar sejarah dan metafizik kemodenan. Dalam proses itu, Islam bukan saja mempertahankan dirinya, tetapi menawarkan kritik terhadap rasionaliti moden yang mengabaikan dimensi transenden. Justru Islam and secularism harus dibaca bukan sekadar polemik terhadap sekularisme, tetapi sebagai usaha membina kembali rasionaliti agama dalam dunia yang telah lama menganggap agama sebagai residu atau sisa sejarah. Kita beralih kepada bahagian kedua, iaitu
tentang sekularisme sebagai konsep pinjaman bersifat kontekstual. Bahagian ini agak kontroversi, tapi saya akan mengemukakan pandangan peribadi saya sendiri. Kritik Syed Muhammad Nagib Al-Atas terhadap sekularisme berasaskan kepada kesedaran sejarah bahawa konsep tersebut bukan lahir daripada pengalaman intelektual Islam, tetapi daripada pergulatan teologi dan politik Barat. Istilah sekularisme dipopularkan pada abad ke-19 oleh George Jacob Holyoake yang mentakrifkannya sebagai suatu sistem etika yang bebas daripada premis teologi dan otoriti gereja. Dalam kerangka Holyoake, sekularisme bukanlah ateisme secara langsung, tapi suatu prinsip bahawa jurusan sosial dan politik harus ditentukan oleh pertimbangan rasional dan utilitarian tanpa merujuk kepada wahyu. Al-Atas menerima istilah tersebut sebagai kategori analitik, namun memberinya makna yang lebih mendalam dan bersifat metafisik. Bagi beliau, sekularisme bukan sekadar prinsip pemisahan agama daripada negara atau suatu pendekatan etika pragmatik. Ia adalah suatu pandangan alam ataupun worldview yang menyakrilisasikan realiti yang merangkum alam, sejarah, politik dan ilmu daripada makna transenden. Sekularisasi dalam erti ini bukan hanya proses institusional, tapi suatu transformasi ontologi yang menafikan dimensi sakral dalam struktur kewujudan. Dengan memperluas makna sekularisme sedemikian rupa, Al-Atas mengangkatnya daripada sekadar konsep politik kepada suatu sistem pemikiran yang menyentuh akar metafizik manusia moden. Hakikat bahawa konsep ini merupakan pinjaman daripada sejarah Barat menunjukkan bahawa wacana mengenainya dalam dunia Islam bersifat responsif dan kontekstual. Tradisi Islam klasik tidak mengenal dikotomi gereja negara seperti yang muncul dalam sejarah Eropah pasca reformasi. Perbahasan John Locke mengenai toleransi dan pemisahan kuasa gereja dan negara lahir daripada pengalaman konflik sektarian Kristian. Dalam sejarah Islam, otoriti politik dan keagamaan memang berbeza fungsi, tapi tidak beroperasi dalam kerangka dualisme metafizik antara sakral dan profan. Konsep din dan daulah berkembang dalam jaringan yang saling berkaitan tanpa memerlukan pemisahan radikal sebagaimana dalam pengalaman Barat. Oleh itu, kritik Al-Atas harus difahami sebagai reaksi terhadap pemindahan kategori Barat ke dalam masyarakat Muslim melalui kolonialisme dan pembentukan negara bangsa moden. Apabila kuasa kolonial memperkenalkan sistem undang-undang sivil, pendidikan sekular dan pentadbiran birokratik, kategori seperti religion dan state diterjemahkan ke dalam bahasa tempatan tanpa kesedaran terhadap sejarah konseptualnya. Dalam proses tersebut, Islam mula difahami sebagai salah satu agama dalam erti moden, iaitu terhad kepada ritual, moral, pribadi, sementara politik dan ekonomi dianggap wilayah neutral yang bebas nilai. Bagi Al-Atas, penerimaan tanpa kritik terhadap kategori ini bererti menerima bersama-sama andaian metafizik yang tersirat di dalamnya. Namun demikian, walaupun Al-Atas menegaskan asal-usul sejarah sekularisme, kritiknya cenderung menampilkan sekularisme sebagai suatu sistem metafizik yang menyeluruh dan seragam. Sekularisme digambarkan sebagai entiti tunggal yang mempunyai logik dalaman konsisten berakar dan dalam humanisme dan rasionalisme Barat. Pendekatan ini memberikan kejelasan polemik dan kekuatan retorik, tetapi berisiko menyederhanakan kepelbagaian bentuk sekularisme yang wujud dalam sejarah dan teori kontemporari.
Dalam kajian moden misalnya, Charles Taylor membezakan antara beberapa bentuk sekulariti. Sekulariti sebagai pemisahan institusi politik daripada otoriti agama, sekulariti sebagai kemerosotan kepercayaan agama dalam masyarakat, dan sekulariti sebagai keadaan budaya di mana kepercayaan agama hanyalah satu pilihan antara banyak pilihan. Perbezaan signifikan ini menunjukkan bahawa sekularisme bukanlah satu doktrin tunggal, tetapi suatu spektrum fenomena politik dan budaya. Dalam konteks tertentu, sekularisme politik boleh berfungsi sebagai mekanisme pengurusan pluralisme tanpa semestinya menafikan dimensi transenden dalam kehidupan individu. Dalam menganggap sekularisme sebagai entiti metafizik yang seragam, hal atas berisiko mereifikasi lawan perbahasannya, iaitu menjadikan sekularisme sebagai musuh konseptual yang homogen. Strategi ini boleh menutup ruang bagi analisis yang lebih bernuansa tentang bagaimana sekularisme beroperasi secara berbeza dalam pelbagai konteks sejarah dan budaya. Sebagai contoh, sekularisme di Perancis berbeza daripada model Anglo-Saxon yang lebih akomodatif terhadap ekspresi agama di ruang awam. Begitu juga pengalaman Turki, India dan Indonesia memperlihatkan variasi bentuk sekularisme yang tidak sepenuhnya selaras dengan gambaran metafizik tunggal. Namun strategi alatas boleh difahami dalam kerangka konteks sosial dan politik Asia Tenggara pada 1970-an. Pada waktu itu, pembangunan pesat dan pembentukan negara bangsa moden di Malaysia dan Singapura menimbulkan persoalan mendalam terhadap identiti Muslim. Negara moden beroperasi melalui undang-undang sivil, sistem pendidikan kebangsaan dan birokrasi rasional yang cenderung mengaksikan agama daripada dasar awam. Dalam suasana demikian, sekularisme tidak hadir sebagai teori akademik yang beraneka ragam tetapi sebagai realiti institusional yang dirasakan menghakis makna sakral dalam kehidupan masyarakat. Maka penegasan alatas terhadap dimensi metafizik sekularisme boleh dilihat sebagai usaha memperingatkan bahawa perubahan institusi tidak pernah neutral. Di sebalik bahasa pembangunan dan kemajuan, terdapat transformasi pandangan alam yang mempengaruhi cara manusia memahami diri dan dunia. Dengan menampilkan sekularisme sebagai sistem menyeluruh, beliau cuba mengembalikan kesedaran umat Islam terhadap implikasi mendalam penerimaan kategori moden tanpa kritik. Dalam hal ini, kritik alatas bukan semata-mata penolakan terhadap sekularisme politik, tapi suatu amaran terhadap relativisme epistemologi yang mungkin mengiringinya. Jika sekularisme difahami sebagai penyingkiran dimensi sakral daripada ilmu, maka ia berpotensi mereduksi kebenaran kepada konsensus sosial atau keberkesanan praktikal semata-mata. Bagi alatas, risiko ini mengancam struktur adab dan hierarki ilmu dalam tradisi Islam yang meletakkan wahyu sebagai sumber tertinggi. Rumusannya, sekularisme sebagai konsep pinjaman memperlihatkan sifat kontekstual wacana Islam kontemporari. Kritik alatas lahir daripada kesedaran sejarah dan pengalaman kolonial yang membentuk realiti masyarakat Muslim ketika itu. Walaupun pendekatannya cenderung menyatukan sekularisme sebagai entiti metafizik tunggal, strategi tersebut boleh difahami sebagai respon terhadap cabaran identiti dan pembangunan pada zamannya. Dalam membaca karyanya pada hari ini, cabaran kita ialah mengekalkan ketajaman kritik metafiziknya sambil mengakui kepelbagaian bentuk sekularisme dalam dunia global. Dengan demikian, dialog antara Islam dan sekularisme dapat bergerak daripada polemik kepada analisis yang lebih kritis dan kontekstual. Begitulah dua bahagian pandangan saya tentang buku Islam and Secularism.
Saya akan membuat podcast kedua dan ketiga bagi membentangkan hal-hal lain mengenai buku tersebut. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi insya-Allah di bahagian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.